Sebab tu antara benda yang saya nampak macam tak kena sikit dalam filem tentang Hamka tu adalah ketika Buya Hamka ni dalam hidup dia, rumahnya setiap hari orang beratur untuk mendapatkan nasihat. Sebab menjadi manusia yang berfungsi membantu orang lain ni bukan hanya dengan duit. Bukan semua orang ada duit banyak. Ada orang ada ilmu, ada orang ada masa, ada orang ada tenaga. So Buya Hamka ni orang akan beratur, dan lepas asar sampai maghrib tu adalah macam orang tunggu dapat giliran nak dapatkan sesi kaunseling. Nasihat dengan Buya Hamka. Buya Hamka akan beri ruang tersebut. Kemudian Buya Hamka sendiri secara hariannya di rumahnya sentiasa ada anak yatim yang ditumpangkan, yang tinggal di dalam rumahnya. So Buya Hamka bukan cerita tu sekadar kalau buat kita ni berpodcast atau menulis-nulis, tapi Buya Hamka melalui kehidupan tu dia buat benda tu. Ya, sebab tu antara benda yang saya nampak macam tak kena sikit dalam filem tentang Hamka tu adalah ketika kelihatan rumah dia macam mewah tu dalam filem tu. Saya rasa orang yang betul-betul membaca ni dia akan tangkap ini bukan sebenarnya gambaran kehidupan Buya Hamka tu. Walaupun nanti dia akan jadi menteri, dia akan ada jawatan-jawatan besar, tapi kita sentiasa lihat bahawa dia orang yang hidup bersama dengan pelbagai golongan lah. Dia boleh duduk bersama orang kaya dan pemerintah-pemerintah besar, tapi dia juga tidak kekok duduk dengan orang miskin yang susah, anak yatim. Book Surgeon ke arah pembacaan kritis, bukan sekadar membaca dan menelan hujah tanpa penelitian.